Okey, pola yang saya tengah tunjuk ni adalah pola pario skirt. Okey, pola pario skirt ini nanti korang potong je bentuk pola jadi macam ni. So, untuk dapatkan pola depan skirt, tengah skirt, belakang skirt, korang just lipat kertas pola ni. Okey, just follow instruction yang saya bagi dekat sini. So, mula-mula kita akan sembunyikan, dia ada line tau, garis line dekat sini. Okey, korang lipat, lepas tu sembunyikan kertas ni. Okey, lipat jadi macam ni. Fold here to cut middle and back skirt. Okey, saya dah tulis dekat sini. Fold here to cut middle and back skirt. Okey, bila korang potong, letak kira kain tu, lipat 2 kali. Contohnya satu lipatan and then lipat lagi sekali. So korang akan dapat 2 lipatan kain and then letak pola dekat betul-betul kat lipatan kain. So bila letak dekat lipatan kain tu, boleh potong lah, tambah basi. Sini 1/2 inci, 1 inci, 1 inci. Sini tak ada basi dah sebab kita letak kat lipatan kain kan. Lepas tu bila dah potong kain tu, korang akan dapat bahagian tengah dan juga bahagian belakang. Okey, untuk bahagian tengah tu saya ada tunjuk kat sini pola dia. Korang boleh belahkan kain tu sikit dekat sini. Sama ada nak belah boleh, tak belah pun boleh. Kalau siapa nak lagi selesa jalan, boleh belahkan sikit lah dekat. Bila kain tu dah dipotong, buka kain and then letak pola, potong ikut ni. So terpulang. Nak potong boleh, nak tak potong pun boleh. Kalau rasa insecure, takut nampak kaki, tak payah potong. Kalau nak senang jalan, potong. Tapi pola ni dia tak nampak sangat kaki. Tapi kalau nak senang jalan, potong lah. Okay. Dia kurang nampak. Itu terpulang. So untuk pola bahagian depan, korang buka balik. Kain yang bahagian cantik tu, make sure berada di atas meja macam ni. And then letak atas dia. Supaya tak terbalik. Jangan potong yang sebelah wrong side kain tu. Sebelah tak cantik tu. Letak pola dekat bahagian cantik. So korang akan dapat 3 lah pola macam ni. Yang ni untuk bahagian depan korang ikut je bentuk pola yang macam ni. Macam biasalah tambah basi 1/2 inci, 1 inci. Lepas tu kat sini 1/2 inci. Macam tu je. Okay, kalau siapa berminat nak dapatkan pola pario skirt ni, boleh dapatkan dekat link Shopee yang saya bagi dekat dalam video ni.